Hei, itu lori besar. Dia hantar balik terus. Kecoh dekat media sosial hari ini pasal kes merembas selipar dekat sebuah masjid di Ampang. Dalam rakaman yang tular ini, korang boleh tengok sendiri macam mana beberapa individu kantor bila disoal oleh orang awam. Apa yang buat ramai netizen geram bila ditanya dia orang boleh selamba mengaku selipar tu dia orang punya. Isu membabikan perangai segelintir warga asing yang tak ada CV dan tak reti nak hormat rumah ibadat macam ni memang kerap kali mencetuskan kemarahan orang ramai. Sepatutnya dah datang tempat orang, kenalah pandai bawa diri dan jaga batas. Kalau korang kat tempat pelakam ni, apa korang akan buat? Cuba komen dekat bawah. Boleh saya bawa balai dulu Yelah, you angkat itu selipar. Hei, itu lori besar. Dia hantar balai terus. Ini orang. Nanti saya hantar bagi balai polis ni orang curi selipar. Naik. Itu lori naik. Kasih tutup semua. Naik. Panjat. Kasih panjat. Naik je lah bodoh. Baik. Hantar balai polis. Curi selipar hantar balai polis Aku curi selipar, kau takut tangkap kau lagi. Kau tunggu jap. Ethnic original. Kau curi selipar geng-geng kau curi selipar lagi. Kau bawa lagi ceras daripada Ampang, kau bawa lagi ceras selipar kau tunggu jap. Apa ni? Kita confident. Betul lah tu. Syuk Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies YouTube channel.